Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay guys, so second video kita untuk pagi ini. So ini adalah Euro USD. So basically Euro USD ni dia inverse kepada Dixie. Okay, so saya tunjuk kat anda weekly chart dulu. Current price sampai dekat 1.1185. Previously dia ada resistance dekat sini. Ini ada satu resistance. Ni kita tengok weekly dulu Lepas tu kan bawah ni ada satu resistance juga, 1 2 ni. Now resistance dekat sini masa price ni naik dia tidak kena pun dekat resistance. Maksudnya dia tak ada retest dekat resistance 1.1275. This two kan. Dia tidak hit this area. So bila jadi macam ni, maksudnya dekat bahagian atas ni, saya markingkan area ni. Dekat sini dia ada liquidity. Dia ada liquidity. Okay. Sini. Area sini dia ada liquidity. Saya markingkan. Okay. So, bila ada liquidity macam ni, okay, hari tu price naik, week ni, 7 April price naik dan break and close above this resistance. So, pada masa yang sama, dia sapu habis lah liquidity kat sini dan juga di atas resistance. Alright. So, price manage to stay above this resistance 1 minggu. Kemudian dia naik. Dan kalau anda perhatikan ada shadow yang panjang ni. Dia berjaya ambil liquidity dekat atas sini. Dan ada shadow yang panjang. Dan eventually 1, 2, 3, 4 minggu dia close. Akhirnya minggu keempat ni dia close below kita punya resistance area. So dengan dolar yang Dixie yang kita nampak tadi kan, dia sedang membina kekuatan. Okay, so tidak, of course lah kita tengok dekat euro ni pun sama. Maksudnya penurunan dekat euro USD ni disebabkan oleh kekuatan yang kita nampak dekat Dixie tadi. So price, saya lukis ingat satu trend line sini. Price dah break this trend line, okay, break yang resistance area, dia dah pull back pun. Kalau anda tengok dekat daily chart ni, dia ada satu shooting star dekat sini. Okay, kemudian naik, turun balik dan hari ni dekat sini. So, saya planning saya dengan kekuatan Dixie, saya akan cuba untuk cari peluang untuk sell dekat EU. Dengan kekuatan Dixie tu kena ingat. Sebab dekat weekly tadi dah nampak positif and now sekarang price pula stays below this resistance area. Now unless lah sekiranya price 1-2 hari ni tiba-tiba dia naik dan close above 1.1275 ni, dia naik sampai sini kan, dia close kat sini, then barulah saya akan kata alamak mungkin saya tersilap, maksudnya mungkin ini dia akan terus naik. Dia akan retest balik 1.1482 dan juga 1.153 dekat sini. So buat masa sekarang saya nampak ini sebenarnya kita pun boleh baca dia sebagai satu fake out lah. Ini pun kita boleh baca sebagai satu fake out ni. Ini pun boleh satu fake out nampak kan? So dia dah ada dia dah break kemudian dia ada base, kemudian dia ada reclaim dan dia ada retest. Memang cantik lah. Sebab tu saya plan dekat EU ialah saya nak cari peluang untuk sell. Dengan kekuatan dolar lah. Dengan kekuatan dolar. So, kita ada near support dekat area 1.105 sini. Okay. Dan yang lebih utama sekali dekat sini. 1.0936 ni. Ni dia. 1, 2, 3, break, pull back, boom. Dia naik tinggi. Okay, candle yang besar ini, nampak kan? Dia ada imbalance kemudian yang ini dia dah cilok dah, dia dah feel imbalance, dia naik balik. So saya expect akan ada attempt untuk push price lower sampai dekat area sini. Ni macam speed area ni lah. Ini adalah demand order block kita. Kalau kita ambil daripada low sampai upper shadow pun boleh ataupun low sampai high pun boleh, ataupun kita nak ambil body dia untuk harga yang lebih tepat, lebih precise, boleh sahaja kita nak ambil dekat body. So kalau kita ambil dekat body sini sebab kadang kalau kita ambil daripada shadow kan,
Shadow tu kan panjang gila kan. Jadi kawasan tu nampak macam besar sangat lah. Betul tak? So kalau kita ambil body, ngam-ngam pula dia duduk parking atas daripada kita punya support kan. Maksudnya lagi bagus lah. So kalau kata kita dah cari peluang untuk short dekat sini, sell dekat sini, sampai dekat area demand order block plus support ni, be very careful. Maksudnya kalau anda nak ambil profit, dipersilakan. Dipersilakan ambil profit. Okay. Kemudian tu barulah kita tengok boleh tak price ini break this area. Kalau boleh break, then ada banyak lagi support menunggu. Sini. Ini ada dekat, kita ambil. Ni close dia. 1.075. Dan nampak tak kat bawah ni? Kan? All this long candle ni kan. Ini semua tuan-tuan ada imbalance ni. Ni semua ni menunggu kita untuk grab all these liquidities ataupun orders dekat area sini. Okay. Tapi buat masa ni, yang ini dulu. Support ni kuat. Support 1.0936 ni kuat. Okay. So guys, jomlah kita cari peluang untuk sell dekat EU ni. Mana tahu ada rezeki kita kan. Bolehlah kenalah tukar ke taraf yang lebih kecil kan. Macam H4 ke. Ni cantik ni H1. H1 cantik ni. Nampak tak? Ini ada area supply ni. Supply order block ni. Lawa. Cantik. Cubanya kan hari ni ataupun ni sekarang ni pagi lagi ni. Terawal sangat 8.37. Betul tak? Takkanlah kita nak trade EU pukul 8.37 kan? Jarang-jarang lah. Biasanya kalau EU ni petang bawa ke malam cantik kan? Tapi who knows, ada rezeki kita. Alright, so mungkin anda boleh tukar lagi time frame yang lebih kecil, M15 ke M30 ke, itu terpulang kepada anda. But at least the areas tu tuan-tuan dah tahu, dan apa bias saya pun tuan-tuan dah tahu juga. Alright, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.